mendapat redha ilahi. Jadi fokus wanita ISMA, kita ada 4 fokus. Yang pertama, kita fokus kepada program-program yang bersifat kewanitaan. Yang kedua, kita fokus kepada program-program yang bersifat kekeluargaan, parenting dan sebagainya. Yang ketiga, kita fokus kepada program-program aulad, ataupun kita sebut di dalam sepakat yang kita buat sebut sebagai Ashbal wa Zahrawat, iaitu program-program aulad yang merangkumi anak-anak kita dan juga anak-anak masyarakat. Ya. Jadi yang keempat, fokus kita pada hari ini adalah membuat satu kajian terperinci tentang permasalahan-permasalahan yang berlaku dalam keluarga kita dan keluarga masyarakat kita, terutamanya masyarakat Melayu. Proses menghafal dan memahami adalah dua proses yang berbeza. Tetapi dua-dua proses tersebut mempunyai berkaitan yang cukup rapat. Kan? Seseorang itu dia akan lebih memahami Al-Quran apabila dia sudah menghafaz Al-Quran tersebut. Kan cubalah tasmih, ya. Tasmih anak-anak ni dan pastikan dia hafaz lah, maknanya ayat-ayat yang dia dapat yang sebagai wajibat, ayat-ayat hafazan yang diamanahkan daripada ustaz dia kan. Nak pastikan dia tu lancar lah kan, mungkin lancar kan. Ulang dan sambung. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Ulang dan sambung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardh. Ama lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Wa man lam yahtam bi amril mu'minina falaysa minhum. Artinya, barang siapa yang tidak mengambil berat urusan umat Islam, maka bukanlah ia di kalangan mereka. Dengar semua, deritamu buatku hayun tinju, tumbang, hulur, dukun, dari luluh yang hancur, bawa jauh atas kakiku diorang, bagimu yang menjauh, dari hatiku yang menghimpun, belas, peduli, cinta dan kasih yang Tuhan anugerahi, ditempatkanku ke kamu. Kamu berjarah darah imani, tangisku menetes, biar bangun rumahmu, biar terus hidupmu bercita-cita. Tuhan dengar, tolong kami. Moga kau lihat aku bersaudara denganmu. Allah janji biar semangat ikatan para akidi bersemi, dengan kita tegar masuk syurga. Nanti aku datang lagi, meski cuma doa, walau setitis air atau shilling kecil, ku hantar dari Allah padamu saudara. Ya, aku hantar. Tunggu. Tugas dakwah Islam tidak akan mampu dilaksanakan bersendirian. Ibarat aur dengan tebing, usaha ini memerlukan kerjasama yang erat di kalangan organisasi Islam tanah air. Yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Itulah semangat yang diperlukan dalam memacu arus dakwah yang pelbagai.
Berbekal prinsip dan semangat inilah, ISMA berhasrat untuk terus mencari noktah kerjasama agar kepentingan umat Islam di Malaysia tetap terbela. ISMA sendiri yang fokus tentang isu-isu kekeluargaan dan juga pendidikan belia terutamanya, memastikan bahawa kita ada sesuatu yang kita boleh share bersama dengan kesepakatan dengan NGO-NGO, terutama dalam menangani isu-isu sosial yang wujud dalam masyarakat hari ini. Jadi sebab itu ISMA telah mula melangkah mengadakan lawatan-lawatan ke badan-badan bukan kerajaan yang lain. InsyaAllah kita yakin dengan perbincangan kita dengan beberapa NGO yang telah kita buat lawatan, di sana terdapat banyak kebersamaan, kesepahaman, kesepakatan yang kita rasa boleh kita eratkan lagi, dan kita boleh lakukan banyak kerjasama di masa-masa hadapan. Bahawa masyarakat yang Malaysia yang mempunyai 27 juta ini sudah tentu tidak mampu dilaksanakan oleh sesuatu badan untuk menangani semua isu. Jadi sebab itu ISMA ingin menampilkan agendanya dan bersama-sama menggerakkan ini dengan NGO-NGO yang lain. Harapan kita ISMA membina generasi harapan. ISMA membina generasi harapan. ISMA membina generasi harapan. ISMA membina generasi harapan. Membina generasi harapan. ISMA membina generasi harapan. Membina generasi harapan. Membina generasi harapan.